Tempat yang tanah runtuh gitu. Bawah. Lama sikit. Uish, dah macam kawasan air terjun eh. Bawah eh. Inilah yang lokasi tempat tanah runtuh hari tu. Dah macam kawasan air terjun eh, tapi bukan air terjun. Tapi sikit lagi macam jadi tempat air terjun lah. Wih, cantiknya. Tanah runtuh, asalnya tanah runtuh. Ini dulu ni Bukit Kelabu eh. Permulaan Bukit Kelabu, kita nak daki Bukit Kelabu ada satu jambatan kat sini dulu kan. Ada satu jambatan. Jadi bila kepala air besar datang pada arah bukit sana, dia turun di membadai tu, dia bawa batu-batu besar-besar kereta, besar-besar lori, besar-besar bas. Dan dia bawa juga kayu-kayu turun sampai bawah, sampai sana lah. Dan ini ialah jambatan sementara yang orang kampung buat. Tapi kenderaan 4x4 memang tak boleh lalu. Buat masa sekarang memang tak boleh lalu. 4x4 memang tak boleh lalu. Ya. Tak tahulah sampai bila. Kalau ada kepala air datang sekali lagi, jambatan tu mungkin akan runtuh lah. Mungkin akan runtuh. Lai. Oh, inilah dia. Bukan aktiviti pembalakan bukan aktiviti pembalakan daripada atas sana. Bukan, ini orang kata alam punya Sekali Allah nak turunkan ujian inilah. Memanglah Dan ini jambatan sementara yang orang kampung bina. Jambatan sementara yang orang kampung bina. Lepas tu ada satu lagi kat sini jambatan. Direct sampai sana memang jauh jambatan tu. Memang hari tu kepala airnya memang besar lah. Kepala airnya memang besar. Sini pun ada lagi. Tenggelam kaki aku. Selutnya lembut sangat. Nampak? Ni orang kata cikgu-cikgu kat sini bertarung dengan nyawa daripada atas sana. Lepas tu jambatan tu dibina daripada sana sampai sana, sampai sana. Inilah dia. Kepala air hari tu daripada atas bukit sana turun, membawa lumpur, membawa batu-batu besar dan juga membawa bongkah-bongkah kayu, sampah-sampah kayu-kayu lama dulu kan. Bukan pasal balak. Sini dah lama stok balak. Mungkin dia dah berkumpul ke atas bukit sana dah lama bertahun-tahun. Sekali dia turun, kat sana. Inilah jambatan yang orang kampung bina sementara Dia orang bina jambatan daripada kayu buluh sebab kat bawah ni ialah lumpur-lumpur. Ni, tenggelam lumpur. Lumpur tak boleh. Sekarang kalau musim hujan ni, kalau datang lagi kepala air, memang ranap semuanya. Memang ranap lah. Batu besar sana di permulaan Bukit Kelabu. Tu kalau kau naik motor nombor tak ada. Tak boleh ini jambatan sementara yang orang kampung bina. Dulu jambatan Bukit Kelabu kat sini, daripada atas sana datang kepala air. Aku nak ambil motor. Nak ambil motor datang sampai di sini.
Nampak daripada atas sana. Turun kepala air membawa batu-batu dan kayu. Turun sampai bawah sana. Kejadian tanah runtuh menuju ke Pusbala. Dah jadi macam air terjun pula dah. Akan datang, aku percaya. Tempat ni, inilah tempat paling cantik sekali. Aku percaya. Bila hujan dah reda, cuaca okey, air pun dah jernih, aku yakin sinilah tempat yang paling cantik sekali view-nya. Sekarang ni memang macam ditimpa bencana lah kan. Daripada sana Kedah dibuat, orang kampung buat jambatan buluh titi buluh sebab bawah ni seluk ni. Bawah ni ialah seluk. Lumpur ni kalau hujan lembek tenggelam kita Okeylah geng. Inilah salah satu salah satu daripada rutin perjalanan kami. Orang kata bergadai nyawa setiap minggu. Cabaran kita tu, kita tak pasti apa yang ada kat depan kita, apa yang akan kita lalui. Saat-saat musim sekarang cuaca yang tak menentu, hujan, ribut, kepala air dan sebagainya lah. Tapi itulah rutin kami, tetap tak berubah. Kami akan ke sekolah setiap minggu. Dan dengan doa kalian semua, insyaAllah lah, doakan kami selamat sampai ke sekolah setiap minggu. Okey geng, aku cuma kongsi cerita, kongsi kisah guru-guru di pedalaman. Aku ulang sekali lagi, ini bukan pasal pembalakan. Ini ialah bencana alam. Orang kata sini dah tak ada balak sebenarnya. Dah lama dah tak ada balak. Sejak 2014 ke 2015 dah tak ada. Mungkin kat sana dah terkumpul lama kepala air apa semua kan, kita tak tahulah kan. Sebab ini bentuk muka bumi bumi kat sini sangat-sangat ekstrim. Jadi bila-bila masa je, bukan kat sini aja, mana-mana bukit yang kami lalui setiap minggu ada risiko tanah runtuh dan sebagainya lah kan. Itu kata cabarannya, orang kata bertarung dengan nyawa. Okey geng, kita jumpa lagi lepas ni. Orang rasa ni tapak apa? Tapak apa Banyak tapak-tapak kat sini. Dia lalu ikut sini. Ni tapak kan. Lalu ikut sana, tapak apa tak pastilah tu. Ni. Tapak apa kan ni. Lepas ni mesti lawa tempat ni Jadi tempat air terjun macam ni. Air besar je lah. Ada. Memang kena getok tinggi dah. Ada kata itu. Kalau bulu mai kau kata nak ke mana? Nak ke mana? Tergek ke ni. Kena getok juga ada. Ni orang getok juga. Mungkin buat jalan baru lah getok ke sana. Ni buat kau ni lah. Tempat ni buat apa? Tempat sikit lah. Ni tengok ada. Ya. Apa pakai? Orang aku. Sambung lagi. Tengok tak tahulah berapa lama bertahan buluh ni. Sebab bawah pada buluh ni ialah lumpur tau. Lumpur ni lumpur lembek. Kalau hujan tenggelam. Kuat sangat ni, sampai batu pun lalu ke sini Air bersih ada tu. Tapi getok ni kalau dia buat kayu buluh-buluh boleh dia. Buluh kantor tu. Tak depan.
Pukul 7.03 malam. 7.03 malam. Baru di Bukit Kelabu. Hari cantik, tak hujan. Tapi dah rasa macam dah kelam nak menghampiri malam lah orang kata. Baiklah tak hujan. Kalau hujan, orang ingat aku selalu minta hujan nak sangat ke hujan Ya kalau hujan ni waktu-waktu tikus je. Waktu-waktu geng-geng, ada geng-geng yang aku rasa boleh buat konten. Kalau macam kami bertiga berdua ni, kalau boleh nak ngelak juga. Aduhai korang. Korang apa? Korang nak tengok je aku tumbang. Bukit Kelabu pun makin berlurah ni. Tak pastilah, orang kata tahun ni 2024, orang kata banjir besar, hujan lebat. Sebab last hari tu 2014, 2024 cukup 10 tahun kan. Minta jauh dah bencana-bencana alam yang orang kata cukuplah 2014 hari tu kan. Kita doa-doa lah. Takkan hujan geli-geli tu tak apalah kan. Hujan geli-geli boleh juga kita apa, pasang jaring kat rumah. Kat depan rumah aku tu boleh pasang jaring, makan ikan-ikan sungai. Tapi kalau banjir besar, tak boleh juga. Hujan. Sebelum sampai Bukit Ara, aku sekejap je lah aku shoot hujan tak ada bateri. Bateri dah nak habis Hujan macam lebat menuju ke pos bala tu. Sampai sini hujan. Aku dah pasang spotlight kan. Sekarang dah 7.30 malam. Hujan okey lebat. Tengah hutan lagi ni. Dah nak sampai Sungai Ara Aku nak jimat-jimat bateri sampai sekolah. Ada 50% tadi. Baru nak start hujan Lampu spotlight terang tau. Tak ada masalah sebenarnya. Lebat juga hujan ni. Rohas kat depan. Belakang aku Mazlan. Awang Sungai Ara ni. Okey, aku tak sampai sini dulu. Sayang waktu hujan pula. Tak stage. Waktu hujan best. Jadi tu dah. Jadi pun dah tak banyak. Dia tahan juga hujan ni. Sejuk tu tak payah cerita lah. Hujan dalam hutan ni lain macam sikit sejuknya. Bukit Kelabu. Bukit Gajah.
Jam dia turun sampai ke Musbala ni. Sampai sekolah tu malam. Hujan Tapi lampu Aveta, lampu spotlight Aveta ni, lampu spotlight aku dah tambah ni memang terang lah. Yang Bukit, waktu malam Bukit Marong. Jangan tiru aksi ni Ini rutin perjalanan kami tiap minggu Ada hujan, ada kemarau, ada debu, ada bertelut. Inilah rutin tetap rutin. Kami guru-guru Etiwala. Ada jambatan nak kena kami harung, ada titi nak kena kami harung, sungai nak kena kami harung. Macam-macam kami harung kat sini. Alhamdulillah, inilah sekolah kami, Sekolah Kebangsaan Balar, PPD Gongusang tingkat 1, Wisma Tuan Gongusang, Kelantan. Tembaganya cantik, sekolahnya cantik, tapi terletak di sebuah daerah paling terpencil kali di Kelantan. Alhamdulillah, kami tiap minggu hujan panas itu perkara biasa. Yang penting, yang kentang pasti sampai. Okey geng, terima kasih semua. Alhamdulillah, inilah sekolah kami, Sekolah Kebangsaan Balar, PPD Gongusang tingkat 1, Wisma Tuan Gongusang, Kelantan. Tembaganya cantik, sekolahnya cantik, tapi terletak di sebuah daerah paling terpencil kali di Kelantan. Alhamdulillah, kami tiap minggu hujan panas itu perkara biasa. Yang penting, yang kentang pasti sampai. Okey geng, terima kasih semua. Alhamdulillah, inilah sekolah kami, Sekolah Kebangsaan Balar, PPD Gongusang tingkat 1, Wisma Tuan Gongusang, Kelantan. Tembaganya cantik, sekolahnya cantik, tapi terletak di sebuah daerah paling terpencil kali di Kelantan.
Alhamdulillah. Ya, kami tak minggu hujan panas itu perkara biasa. Yang penting yang gentar pasti sampai. Okey geng. Terima kasih semua.